Satu tanah yang Nabi SAW sebut mengenai peristiwa akhir zaman, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan beberapa tanda-tanda besarnya. Jadi yang besar, yang tiga figura penting akhir zaman itu, iaitu Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian Nabi Isa. Okay? Ada tiga figura akhir zaman lah. Okay. Tentera Mahdi ini dari mana? Ataupun penyokong-penyokong Mahdi ini daripada mana? Okay? Daripada tiga tempat. Yang pertamanya min qibalil Khurasan, iaitu daripada belah Khurasan. Yang kedua min qibalil Masyriq, daripada sebelah Masyriq, daripada sebelah timur. Dan yang ketiga daripada tanah Syam. Tanah Syam ni termasuk di Palestin sendiri lah ya. Kan? Ini tiga maknanya penyokong ataupun tentera ataupun pendukung kepada Imam Mahdi ya. Jadi min qibalil Khurasan dan juga min qibalil Masyriq, kalau dilihat oleh kerana hadis ini disebut daripada Madinah, timur Madinah mana? Wallahu alam, mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin kita Nusantara ni, mungkin China, mungkin juga belah Jepun. Dan sebab itulah para sahabat berusaha mengislamkan anak-anak timur ini. Wa qalbuhu mutma'innu bil iman, kecuali sesiapa yang terpaksa ataupun dia dipaksa untuk melakukan demikian sedangkan hatinya yang sebenar dipenuhi dengan iman. Jadi yang dilakukan oleh Ammar ini terpaksa dan dipaksa, dan dia dimaafkan. Bahkan ada hadis-hadis yang menyebutkan dialog di antara Rasulullah dengan Sayyidina Ammar bin Yasir. Wahai Ammar, apa yang terjadi, bagaimana dengan hatimu? Hatiku tenang wahai Rasulullah. Wahai Ammar, sekiranya benda ini berulang buat kali kedua pada diri kamu, maka tidak salah bagi kamu untuk melakukannya sekali lagi. Maksudnya apa? Kalau orang siksa lagi, orang buat lagi, suruh cakap benda-benda macam ni, sedangkan hati kamu sebenar tak mau cakap. Hati kamu lawan, hati kamu memberontak, tapi kamu dipaksa atau terpaksa, tidak menjadi kesalahan kerana nak menyelamatkan satu benda yang cukup besar, iaitu nyawa. Bahkan dalam sejarah sahabat seperti Khabbab bin Aris, Al-Aflah, Bilal bin Rabah, yang perempuannya Zunairah, An-Nahdiyah, Ummu Ubais, perempuan Bani Muammal yang disiksa oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab zaman jahiliyah dia, cukup membuatkan kita menitiskan air mata melihat kepada bentuk-bentuk penindasan dan kezaliman. Seterusnya apa berlaku, langkah demi langkah, step demi step. Apa yang mereka buat kepada Rasulullah? Mereka buat kepada Rasulullah bila Rasulullah tak mau berhenti dakwah dia. Mereka mula melakukan seperti yang berlaku kepada diri Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini. Apa dia tuan-tuan? Assassination character, pembunuhan karakter. Bunuh karakter seseorang ialah untuk menampakkan sesuatu bukan yang sebenar pada diri seorang, supaya mendapat kepercayaan dalam masyarakat bahawa orang ni sekian. Sedangkan hakikatnya bahawa sesuatu itu tak pernah ada dan wujud pun pada diri orang yang didakwa. Contoh Nabi Muhammad lengkap, komplit, sempurna segala-galanya. Tetapi dalam sejarah kalau kita baca sirah-sirah, tuduhan apa yang tak pernah dilemparkan ke atas Nabi? Nabi pernah dituduh sebagai orang gila. Nabi pernah dituduh sebagai tukang syair.
Nabi pernah dituduh sebagai tukang nujum. Nabi pernah dituduh kurang siuman. Macam-macam tuduhan dekat Nabi. Yang mana sebenarnya tuduhan itu benar atau salah? Salah. Tuduhan tu betul atau tak betul? Memang tak betul. Semua benda tu tak ada pada Nabi. Tetapi kenapa disebut, diwujud dan diada-adakan? Nak mematikan karakter Nabi, supaya bila diadakan benda demikian, orang percaya. Yang menyebabkan orang menjauhkan diri daripada Nabi. Orang tak mau dengar perkataan dan dakwah Nabi selepas daripada ni. Benda ni bukan berlaku kepada Nabi sahaja, bahkan sampai kepada peringkat sahabat, sampai kepada peringkat ulama, sampai kepada peringkat pendakwah dan da'i-da'i yang wujud dalam dunia hari ini. Kalau ada orang dengki, kalau ada orang tak suka, kalau ada orang nak buat sesuatu pada dia, maka benda-benda ni berlaku walaupun tuduhan tidak seteruk yang pernah dilemparkan ke atas Rasulullah. Pendakwah ni macam ni, da'i ni macam ni, ustaz ni lagu ni, ustazah ni lagu ni. Kadang-kadang hak betul tu tak apalah. Kadang-kadang sebut benda tak betul, benda yang tak sepatutnya, semata-mata nak menjatuhkan reputasi, nak buka aib, nak jatuhkan maruah seseorang. Adalah sebab-sebab tertentu kenapa mereka melakukan demikian. Begitu sedihnya melihat hati-hati manusia yang kelam, hati-hati manusia yang jahat. Baik, bila assassination karakter tak berlangsung, tak jalan juga, sebut macam-macam, tuduh macam-macam, dakwa macam-macam, tak jalan, orang tetap ikut Nabi, pengikut makin bertambah, maka mereka menggunakan jarum-jarum yang halus melalui penawaran-penawaran terhadap diri Nabi. Pergi jumpa dekat Nabi, tawarkan harta. Jumpa Nabi, tawarkan jawatan. Jumpa Nabi, tawarkan pangkat. Jumpa Nabi, tawarkan wanita. Macam-macam tawaran yang nak diberikan pada Nabi, dengan syarat Nabi berhenti. Stop you punya dakwah. Tapi Nabi terima atau tidak? Nabi tak pernah menerimanya. Soal pangkat bukan pilihan Nabi, wanita bukan pilihan Nabi, harta kekayaan bukan pilihan Nabi, kemasyhuran dan populariti bukan pilihan Nabi. Akhirnya kerana terdesak mereka menemui siapa? Bapa saudara Nabi Abu Talib. Memberi kata putus. Dua perkara, sama ada kamu sendiri wahai Abu Talib yang menasihatkan anak saudara kamu Muhammad untuk stop dia punya dakwah, atau kamu lepaskan untuk kami sendiri berhadapan dengan dia. Lalu janji Abu Talib dia nak nasihatkan Nabi Muhammad, tetapi tidak. Malah Nabi Muhammad tetap menjalankan dakwah dia. Mari lagi jumpa. Sesungguhnya kami amat menghormati kamu dengan usia kamu, dengan kedudukan kamu, dengan pangkat kamu yang disegani dan dihormati. Bila kami minta kamu berurusan dengan dia, kamu tak buat pun. Lalu apa cerita pula ni? Cakap sekali lagi. Lalu Abu Talib menemui Rasulullah. Wahai anak saudaraku, sesungguhnya pemimpin kaummu datang bercerita mengenai kamu begitu begini, begitu begini. Jadi aku minta kepada kamu berdiam dirilah demi kemaslahatan aku dan demi keselamatan kamu, wahai anak saudara. Tolong diam, berhenti berdakwah, stop berdakwah. Demi maslahat aku pun serabut dah. Tiap-tiap kali mereka mari jumpa cakap benda sama, dan aku bimbang mereka akan mengapa-ngapakan kamu. Tawaran ini ditolak oleh Nabi dengan kata-kata yang begitu indah. Seandainya matahari diletakkan di atas tangan kanan aku dan bulan di tapak tangan kiri aku, sampailah Allah memenangkan agama ini atau aku sendiri binasa dan terkorban kerananya, aku sesekali tidak akan berhenti. Sampai dia bangun dalam keadaan menangis, memalingkan wajah, membelakangkan Abu Talib dan nak meninggalkan Abu Talib. Abu Talib sambil menangis panggil,
Biarlah kalau begitu wahai anak saudaraku, buatlah sesuka hati kamu. Sesungguhnya aku tak akan sebut benda ni, tak akan kacau dah. Tetapi aku sekali tidak akan membiarkan mereka mengapa-apakan kamu. Cukup ke cerita ni? Mari lagi, tak puas hati. Bawa seorang pemuda yang tampan, seorang pemuda yang handsome, Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Tujuan apa? Nak buat sistem barter. Nak tukar lelaki ni bagi dekat Abu Talib, mari Muhammad dekat aku. Ni kami bawa seorang pemuda yang baik, pemuda yang handsome, yang tampan. Kami akan bagi dekat kamu. Bila kamu ambil dak ni, kamu nak jaga dia macam kamu jaga anak saudara kamu Muhammad. Tak mau cakap apa, tak mau nasihat. Kamu nak belai, nak buat apa, ambillah. Dengan syarat tukar Muhammad bagi dekat kami. Lalu ini bentuk penghinaan. Ini bentuk provokasi terhadap Abu Talib. Kerana apa? Kerana kamu minta ambil lelaki kamu, nak suruh aku jaga, nak suruh aku belai, nak suruh aku cover, nak suruh aku security, sedangkan kamu nak ambil Muhammad, melakukan sesuatu yang kurang baik terhadap dia. Dan ini tidak aku terima sama sekali. Ini berlaku dalam rentang sejarah yang cukup lama. Percubaan demi percubaan untuk menghancur dan memusnahkan kerjaya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah lebih jauh. Tak mau amanah ini disebarluaskan kepada sekalian makhluknya. Perancangan-perancangan ini dah berlaku seawal Rasulullah di Mekah, tuan-tuan. Dan last kali apa jadi berkenaan dengan ayat tadi. Hampir-hampir waktu Rasulullah nak berhijrah, satu mesyuarat tergempar. Mesyuarat paling penting diadakan di Darun Nadwah. Mesyuarat yang dipimpin, diketuai dan dipengurusikan oleh ketua Bani Makhzum. Siapa? Amru bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Di dalam mesyuarat ini dipanggil, ada riwayat menyebut 100 hingga 120 pimpinan daripada suku-suku, ketua-ketua kabilah dan bani-bani di Mekah. Hanya dua saja tak dijemput, iaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kerana dua bani ni yang paling kuat memberi sokongan dan dukungan kepada Rasulullah. Kalau panggil pemimpin daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib sekalipun, apa yang kita nak agenda dan rancangkan, pasti mereka tolak. Jadi awal-awal tak payah jemput mereka. Panggil akan bersetuju dengan kita. Satu-satunya daripada Bani Hashim yang dipanggil ialah pak saudara Nabi. Tu pun bukan atas kota Bani Hashim, bukan atas kota Bani Muttalib, tapi atas kota geng rapat, sekutu rapat mereka. Sebab Abu Lahab ni pak saudara Nabi, automatik dia Bani Hashim, Bani Muttalib. Tapi sebab tak panggil, bukan atas kota Bani, tapi atas kota rakan kongsi mereka. Jadi sedang mesyuarat nak berlangsung, datang seorang lelaki tua yang mana nampak macam dia dalam perjalanan yang jauh. Dia minta nak masuk dalam mesyuarat. Ni kita bagi ringkas-ringkas. Nak masuk dalam mesyuarat sepenting ni, orang luar tak boleh masuk. Ni mesyuarat geng-geng Mekah, pemimpin-pemimpin Quraisy. Kamu ni siapa? Aku adalah salah seorang pemimpin daripada Najat. Najat, tuan-tuan, siapa dia? Najat disebutkan dalam hadis Rasulullah, iaitu tentang kemunculan dua tanduk setan. Najat, di mana Najat sekarang, tuan-tuan? Najat yang Nabi sebut di mana sekarang? Najat dah jadi ibu kota Saudi, Riyadh. Riyadh itulah Najat. Baik, dia pun ceritalah, dia juga amat benci kepada Nabi, memusuhi Nabi. Dia juga nak bagi pendapat, nak bagi pandangan, nak bagi idea dalam mesyuarat ni. Dia orang luar, tiba-tiba saja dia nak masuk, suka-suka hati dia je. Last kali Abu Jahal minta pengawal-pengawal cek, takut dia ni orang upahan Nabi, menyamah nak masuk, nak curi-curi maklumat apa yang dibincangkan. Cek punya cek, dia memang tak terlibat langsung. Dia tak terlibat langsung dengan komplot Muhammad nak hantar ke spy ke mata-mata, tidak. Akhirnya masuk meeting lah.
Dalam meeting tu, apa yang mereka nak buat ke Nabi? Kalau kita baca kitab-kitab sirah, hampir berbelah-belah perancangan yang mereka nak buat. Ada yang nak tangkap, nak kurung, nak penjara, tak bagi makan minum sampai Nabi mati. Ada yang nak ikat bubuh dalam kotak macam keranda, biar lemah, tak ada nafas, tak ada oksigen sampai mati. Ada yang kita kata ikut Nabi senyap-senyap sampai lorong gelap, kita belasah, kita pukul sampai mati. Ada yang nak pergi tempat yang jenis jurang, bila kita ajak dia bersembang, kita tolak biar jatuh sampai mati. Macam-macam perancangan. Tapi last sekali yang diterima, apa yang mereka nak buat malam Rasulullah nak berhijrah, itulah yang diterima. Tapi siapa sebenarnya lelaki tua daripada Bani Najat tadi? Tuan-tuan, dia bukan orang, dia bukan manusia, itulah iblis yang menyamar sebagai manusia. Untuk apa? Untuk memberi pandangan dan pendapat bagaimana yang seharusnya dan sepatutnya dilakukan terhadap Rasulullah. Tapi apa yang berlaku, peristiwa ni Allah rakam balik. Dalam ayat tadi, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Waktu peristiwa mesyuarat tadi di Mekah atau Madinah, tuan-tuan, Nabi tak hijrah lagi tu, di Mekah. Tetapi ayat yang kita baca Al-Anfal 30 turun di Madinah. Automatik dia termasuk ayat-ayat Madaniyah. Tapi cerita dia kembali ke pangkal. Ayat turun ke Nabi di Madinah, tapi cerita tu bukan cerita di Madinah, cerita pasca hijrah. Why? Ini sebenarnya bila kita tengok wa'iz, bila Allah sebut wa'iz, iz ialah, kalau kita mengaji nahwu saraf, iz ni apa? Haraf zarafiyah. Zarafiyah menceritakan tentang rentang masa, keadaan masa bila. Dan wa'iz juga menjadi lafaz at-tazkir, memperingati. Sebenarnya lafaz wa'iz ialah dalam bahasa Arab, dia nak mengembalikan semula nostalgia, nak menghidup dan menyuburkan kembali memori kita tentang sesuatu yang telah berlaku. Dan ingatlah, kenanglah, suburkanlah. Nak suruh peringat sungguh-sungguh, benda tu dah lama, benda tu dah lepas, tapi cerita balik. Why? Yamkuru bikal ladzina kafaru. Ketika mana orang-orang kafir Quraisy beragenda, merancang dan berkonspirasi terhadap kamu, wahai Muhammad. Tapi tengok kecantikan ayat ini. Yamkuru fi'il madhi atau mudhari, tuan-tuan? Yamkuru madhi atau mudhari? Imam, yamkuru madhi atau mudhari? Mudhari. Tengok perbuatan-perbuatan. Liyusbituka, madhi atau mudhari? Mudhari. Yaqtuluka, mudhari. Yukhrijuka, mudhari. Lepas tu lagi wayam kurun, mudhari. Wayam kuruna Allah, wallahu khairul makirin. Kita akan lihat satu bentuk ayat yang sama dalam surah Ali Imran ayat 54. Sama, tapi dia guna madhi. Dia tak guna wayam kuruna Allah, tapi dia guna apa? Wa makaru Allah, wallahu khairul makirin. Hak ni mudhari, hak tu madhi. Hak tu cerita siapa? Hak tu cerita konspirasi pembunuhan Nabi Allah Isa. Kenapa konspirasi pembunuhan Nabi Allah Isa di tiang salib itu disebut dengan fi'il madhi? Kerana benda itu, itulah pertama kali berlaku dan itulah yang terakhir. Tak akan ada perkara tersebut berulang buat kali kedua dah. Benda dah lepas. Adakah Nabi Isa akan disalib buat kali kedua? Atau sejarah ni berulang lagi ke atas diri Nabi Isa? No. Nabi Isa akan turun, ya, buat kali kedua, tapi bukan untuk isu ini, tetapi untuk membunuh Dajjal, untuk membunuh babi, untuk menghapuskan cukai-cukai, menghancurkan palang-palang salib, menerusi hadis. Tapi pasal apa ini disebut mudhari? Konotasi mudhari bermaksud kekinian dan future.
Maksudnya benda ni berlaku ke atas Nabi, tak akan berhenti konspirasi macam ni, dia akan berterusan ke atas Nabi, ke atas sahabat, ke atas Islam. Kini, sekarang, future, sampai bila-bila. Inilah kehebatan bahasa Al-Quran, lughah Al-Quran, simbolik Al-Quran. Kita nampak cerita Nabi, ya benar, masa tu cerita Nabi. Tetapi bab agenda konspirasi, dia akan berterusan dengan lafaz mudhari' tadi. Maksudnya, bab nak tangkap, bab nak dera, bab nak penjara akan mati dan tamat pada zaman Nabi saja ke? Tidak, akan berlangsung tuan-tuan sampai hari ini kepada setiap pejuang Islam, pejuang agama, da'i dan pendakwah seperti Rasulullah. Bab nak bunuh, zaman Rasulullah saja ke nak bunuh orang? Tidak, sampai hari ini pun benda-benda yang sama berlaku. Setiap hari umat Islam dibunuh, kadang-kadang tanpa sebab yang kukuh, tanpa sebab yang logik dan rasional. Bab pengusiran, berlambak beribu berjuta umat Islam diusir daripada tanah air sendiri. Tapi cantiknya bila sebut wayam kuruna Allah, ini adalah dalam ilmu balaghah disebut bayan al-musyakalah. Apa dia bayan musyakalah? Bayan musyakalah menceritakan benda yang sama tetapi tujuan yang berbeza. Dia cerita orang kafir beragenda, berkonspirasi. Allah juga beragenda dan Allah juga merancang. Tetapi bentuk dan tujuan perancangan sama atau berbeza, tuan-tuan? Berbeza. Sebab perancangan mereka nak menghancurkan, nak memusnahkan. Tetapi perancangan Allah nak cover, nak defend Nabi dan agama. Sama-sama duk create, sama-sama duk rancang, sama-sama duk tulis, tapi hak satu benda buruk, satu benda baik. Dan adakah perancangan ini berhenti? Tidak. Perancangan masih diteruskan. Sama ada kita sedar atau kita tak sedar, kita tahu atau kita tak tahu, ini adalah bentuk apa dia? Iklam sia-sia. Ini iklam sia-sia. Apa dia? Perkhabaran tentang politik, terutama keterkaitan dengan Bani Israel dan Yahudi. Bila Yahudi berhijrah ke Madinah, ayat ni jadi panduan bahawa hal-hal ke atas Nabi, agenda of conspiration ini tak akan berhenti. Siap menunggu Nabi di Madinah sudah ada. Siapa yang bakal melakukan benda sama? Orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Dan wujudnya golongan-golongan munafik. Yang ni sokong Nabi ke lawan Nabi? Munafik ni lawan Nabi. Nabi terpaksa pula berhadapan dengan agenda dan konspirasi baru golongan-golongan Yahudi dan kaum munafikin. Itu belum lagi gerakan-gerakan yang bersifat underground. Seawal Nabi nak membangunkan ekonomi di Madinah, Nabi pernah menghantar surat melalui Sayyidina Abu Bakar untuk meminta bantuan keuangan dengan tokoh Yahudi semata-mata nak memajukan ekonomi sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar. Bertemu dengan tokoh mereka Fanhash. Akhirnya mereka menyindir Rasulullah. Mereka sindir Rasulullah. Bukankah Tuhan kamu Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kaya? Kenapa datang sini minta nak berhutang dengan kami? Sakit hati tak ayat macam ni? Nabi hantar Abu Bakar bawa surat nak minta bantuan kewangan. Kan kita baru sampai tak kukuh lagi dengan kewangan tadi, nak majukan ekonomi, pi nak minta berhutang, pi nak minta bantuan. Dia cakap, kan kamu cakap Allah maha besar, Allah maha kaya, pasal apa tak minta dengan dia? Mantak juga dengan kami. Ayat tu ayat sindir, pedih. Tapi adab yang diajarkan kepada Abu Bakar dua benda sebelum berhadapan dengan situasi seperti ini. Jangan sesekali kamu bersikap kasar terhadap mereka, dan bersabarlah dengan apa yang dia lakukan terhadap kamu. Kalau kita tak ada sabar dah orang cakap macam ni. Tapi itulah adab yang Nabi ajar. Kenapa? Yahudi tak mau bagi bantuan sebab mereka sedang dominasi ekonomi. Dan mereka tahu kalau bagi bantuan dekat Nabi, Nabi gunakan bantuan yang diberikan, Nabi akan apa?
akan menjadi pesaing utama mereka selepas ini, dan mereka tak akan dapat lagi menguasai secara sepenuhnya ekonomi orang-orang di Madinah. Dan begitulah Yahudi seawal zaman di Madinah, mereka dah kuasai iktisadiyah. Sampai hari ini di mana-mana tempat pun mereka akan menguasai 3 benda, tuan-tuan. Pertama apa? Ekonomi, iktisad. Yang kedua apa, tuan-tuan? Al-i'lam, media, informasi mainstream. Yang ketiga apa dia, tuan-tuan? Siasi, politik. Sesiapa pun, walau bukan tempat dia bumi tu, dia boleh pegang politik tempat tu, dia boleh pegang ekonomi tempat tu, dia boleh pegang media tempat tu, seolah-olah dia dah berkuasa, walaupun dia bukan orang situ pun. Dia boleh conquer, dia boleh kawal, dia boleh kontrol. Sebab ekonomi dia pegang, politik dia pegang, dan media dia pegang. Baik, itu pertama. Yang kedua, mereka melakukan provokasi. Apa provokasi yang mereka buat? Datang seorang ahli syair mereka yang hebat. Waktu tu Rasulullah dengan sahabat Muhajirin di tempat lain. Mereka datang jumpa sahabat Ansar. Sahabat Ansar ramai-ramai ni bila mari kawan ni duk ratik balik. Apa yang dia ratik? Dia baca syair tentang perang yang pernah berlangsung antara Aus dengan Khazraj dulu. Tu dulu. Hari ni Khazraj Aus dah dipersaudarakan oleh Nabi atas nama Islam. Mereka tak suka benda ni, sebab sebelum ni Aus dan Khazraj jadi sekutu mereka. Aus jadi sekutu Bani Nadir dan Bani Quraizah, sedangkan Khazraj jadi sekutu Bani Qainuqa. Yang perang Aus dengan Khazraj, dua ni pun sekutu, patut sekutu pun berperang. Tapi hak berperang Aus dengan Khazraj, sekutu buat apa? Sekutu tepuk tangannya. Tak cukup pedang, ambil pedang. Tak cukup lembing, ambil lembing. Hak bergaduh siapa? Aus dengan Khazraj. Dia sekutu patut sekali bedai, sekali bertumbuk, sekali menyepak. Dah. Dia sama-sama nak tunggu kehancuran dua kumpulan ni. Semakin berpecah, mereka akan lemah. Semakin orang lemah, semakin kita dapat kuasai mereka. Tapi bila mari Rasulullah, hak duk bergaduh elok-elok, bersatu. Leceh betul. Muhammad mari tak ada dah. Jadi mereka tak ada peluang dah. Nak jadi batu api, nak memecah belahkan kesatuan yang ada. Jadi sebab Muhammad dah menyatukan, mari kawan ni buat provokasi. Dia baca syair-syair. Orang Arab ni tak boleh lah syair-syair jenis perang ni naik semangat, remang bulu roma. Bila belah ni Aus, belah ni Khazraj, walaupun dah bersaudara, kawan ni duk baca syair, Tok Hang dulu cabut pedang, cantah kepala Tok Hang tumbuk kepala Tok Hang berani. Semangat balik cerita lagu ni. Ada yang dah tarik pedang nak cabut daripada sarung. Sampai seorang sahabat report dekat Nabi mari. Kawan tu lari, Nabi mari dah. Provokator tu. Dia masa tu ya. Lepas tu bila orang bergaduh betul-betul, dia lari. Dia jenis ambil batu, lempar, sembunyi tangan. Aku tak tahu. Nabi mari peringat balik. Tak sedar ke? Kamu ingat kat zaman jahiliah kamu duk bergaduh buat macam-macam. Allah dah memuliakan kamu dengan Islam, mempersaudarakan kamu. Lalu mereka menyesal, berpelukan, menangis. Sebab mereka dah tersilap langkah. Kalau Nabi tak mai tadi, mungkin boleh jadi sesuatu perkara yang buruk. Bahkan lebih jauh, golongan munafikin menyamar jadi orang Islam. Bila menyamar jadi orang Islam, kena semayang ke tak kena semayang tu? Kita bukan orang Islam tapi menyamar saja. Bila orang Islam semayang, takkan kita tak semayang. Nampak sangat menyamarnya. Jadi bila menyamar kena semayang. Kena semayang pula jemaah, duduk belakang Nabi. Agak-agak boleh tahan ke tuan-tuan 5 kali sehari, terutama semayang subuh. Kita ni jenis menyamar. Hak orang tak menyamar pun payah mari subuh, apatah lagi hak menyamar. Betul tak? Kita hak betul-betul dah, hak tak menyamar subuh memang payah dah. Ni hak menyamar kena mari semayang subuh, lagilah payah. Agak-agak berapa lama boleh tahan? Tak boleh tahan, sekejap je. Lepas tu terbongkar kemunafikan mereka. Sebenarnya mereka tunjuk muka manis, tunjuk baik, tunjuk amal depan sahabat Islam. Balik dia akan cerita macam-macam.
Dia akan repot macam-macam. Ada yang kumpulan tu mereka masuk semata-mata nak duduk dalam majlis Nabi di samping sahabat. Nabi cerita macam ni, Nabi bagi maklumat ni, Nabi informasi ni. Dia pernah ambil benda-benda tu, balik dekat ketua-ketua mereka. Muhammad cerita apa hari ni, Muhammad bagi informasi apa hari ni, Muhammad cakap apa hari ni, apa benda yang kita boleh dapat Muhammad cerita hari ni. Mereka ambil benda-benda tu. Ni underground yang bergerak pada zaman Nabi. Semua ni tuan-tuan, kalau kita baca sirah secara biasa, dia tak ada makna. Bagi kita benda ni dah lepas. Ni zaman Nabi ni. Tapi tuan-tuan ingat, Quran baik, hadis baik, sirah Nabi Muhammad tetap segar dalam bentuk konotasi mudhari tadi. Dia panduan, dia jelas, benda yang sama masih berlaku, cuma pelaku dia berbeza. Kalau dulu kafir-kafir Quraisy, kalau dulu penyembah-penyembah berhala, kalau dulu musyrikun, kalau dulu Yahudi, kalau dulu munafik, kalau dulu geng underground, benda yang sama. Hari ni ada buat kerja pun Yahudi juga, yang duk buat kerja pun Nasara juga, yang duk buat kerja pun etis Al-Ladidi juga, yang duk buat kerja mustakbirun, manusia-manusia sombong juga, musyrikun juga, penyembah berhala juga, bahkan lebih jauh mungkin penyembah-penyembah setan dan iblis. Cuma bentuk berbeza. Cuma hari ini saya nak sebut dengan masa yang ada tuan-tuan. Sebelum ni kita dah berbicara di 2-3 tempat tentang serangan pemikiran yang dilancarkan oleh musuh-musuh terhadap Islam, gerakan Islam dan sebagainya. Hari ini saya nak sebut dia punya tahapan yang dipanggil marahil ghazwul fikr. Tahap-tahap yang mereka guna untuk lancarkan serangan pemikiran, yang semalam saya tak ada habis nak sebut, waktu dah tamat. Baik, tahapan yang mereka buat berlaku dalam 3 fasa tuan-tuan. Fasa pertama disebut qablal ihtilal. Apa maksud qablal ihtilal? Sebelum jatuhnya sistem khilafah. Ini bermaksud sebelum sistem khilafah jatuh, dalam masa duduk berlangsungnya sistem khilafah, mereka dah buat kerja nak memastikan Islam tu jatuh, Islam tu mundur, Islam tu berkubur, dengan 3 pattern. Untuk fasa khilafah berlangsung, pertama ialah istishraq. Apa dia? Orientalis. Mereka gunakan orientalis. Yang kedua, at-tanzir, missionary, kristianisasi melalui perang salib dan tentera-tentera Salibai. Bermula 1096 sampai berakhir 1291. Itu dalam sejarah. Riha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Kecuali sesiapa yang terpaksa ataupun dia dipaksa untuk melakukan demikian, sedangkan hatinya yang sebenar dipenuhi dengan iman. Jadi yang dilakukan oleh Ammar ini terpaksa dan dipaksa, dan dia dimaafkan. Bahkan ada hadis-hadis yang menyebutkan dialog di antara Rasulullah dengan Sayyidina Ammar bin Yasir. Wahai Ammar, apa yang terjadi, bagaimana dengan hatimu? Hatiku tenang wahai Rasulullah. Wahai Ammar, sekiranya benda ini berulang buat kali kedua pada diri kamu, maka tidak salah bagi kamu untuk melakukannya sekali lagi. Maksudnya apa? Kalau orang siksa lagi, orang buat lagi, suruh cakap benda-benda macam ni, sedangkan hati kamu sebenar tak mau cakap, hati kamu lawan, hati kamu memberontak, tapi kamu dipaksa atau terpaksa, tidak menjadi kesalahan kerana nak menyelamatkan satu benda yang cukup besar, iaitu nyawa. Bahkan dalam sejarah sahabat seperti Khabbab bin Arith, Al-Aflah, Bilal bin Rabah, yang perempuannya Zunairah, An-Nahdiyah, Ummu Ubais, perempuan Bani Muammal yang disiksa oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab zaman jahiliyah dia, cukup membuatkan kita menitiskan air mata melihat kepada bentuk-bentuk penindasan dan kezaliman. Seterusnya apa berlaku, langkah demi langkah, step demi step. Apa yang mereka buat kepada Rasulullah? Mereka buat kepada Rasulullah bila Rasulullah tak mau berhenti dakwah dia.
Mereka mula melakukan seperti yang berlaku kepada diri Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini. Apa dia tuan-tuan? Assassination character. Pembunuhan karakter. Bunuh karakter seseorang ialah untuk menampakkan sesuatu bukan yang sebenar pada diri seorang supaya mendapat kepercayaan dalam masyarakat bahawa orang ni sekian. Sedangkan hakikatnya bahawa sesuatu itu tak pernah ada dan wujud pun pada diri orang yang didakwa. Contoh Nabi Muhammad lengkap, komplit, sempurna segala-galanya. Tetapi dalam sejarah kalau kita baca sirah-sirah, tuduhan apa yang tak pernah dilemparkan ke atas Nabi? Nabi pernah dituduh sebagai orang gila. Nabi pernah dituduh sebagai tukang syair. Nabi pernah dituduh sebagai tukang nujum. Nabi pernah dituduh kurang siuman. Macam-macam tuduhan dekat Nabi. Yang mana sebenarnya tuduhan itu benar atau salah? Salah. Tuduhan itu betul atau tak betul? Memang tak betul. Semua benda tu tak ada pada Nabi. Tetapi kenapa disebut, diwujud dan diada-adakan? Nak mematikan karakter Nabi. Supaya bila diadakan benda demikian, orang percaya. Yang menyebabkan orang menjauhkan diri daripada Nabi. Orang tak mau dengar perkataan dan dakwah Nabi selepas daripada ni. Benda ni bukan berlaku kepada Nabi sahaja, bahkan sampai kepada peringkat sahabat, sampai kepada peringkat ulama, sampai kepada peringkat pendakwah dan da'i-da'i yang wujud dalam dunia hari ini. Kalau ada orang dengki, kalau ada orang tak suka, kalau ada orang nak buat sesuatu pada dia, maka benda-benda ni berlaku walaupun tuduhan tidak seteruk yang pernah dilemparkan ke atas Rasulullah. Pendakwah ni macam ni, da'i ni macam ni, ustaz ni lagu ni, ustazah ni lagu ni. Kadang-kadang hak betul tu tak apalah. Kadang-kadang sebut benda